Agama Islam adalah agama yang murni. Kemurnian agama itu dibahagi oleh 4 rukun: syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Tanpa yang 4 macam ini bukan dinamakan agama. Pokok yang 4 ini ialah makrifat, dan makrifat ialah kumpulan daripada syariat, tarikat, hakikat. Itulah yang disebut makrifat. Syariat artinya kenyataan, tarikat artinya jalan yang menuju menyempurnakan syariat, hakikat artinya kebenaran yang sejati dan mutlak. Jadi kumpulan ilmu pengetahuan tentang syariat dan kesediaannya dengan tarikat akhirnya akan bertemu dengan hakikat. Itulah yang disebut makrifat. Maka nyatalah kepada kita bahawa makrifat itu adalah gabungan dari ilmu fikih, usuluddin dan ilmu tasawuf, kumpulan dari mantik, keindahan dan cinta. Dengan demikian, hanya 4 pasal inilah yang menyempurnakan agama Allah di dalam dunia ini. Jadi tanpa yang 4 ini, semua amal ibadah baik zahir maupun batin akan membawa masuk neraka. Sebab dalam amal ibadah pasti ada syariatnya, tarikatnya, hakikatnya dan makrifatnya. Seperti dalam rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mengerjakan solat, yang ketiga puasa pada bulan Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat fitrah, yang kelima naik haji kalau mampu.